Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Okay, mana kita? Okay. Ikhlas dan berkata Imam Ghazali, tawakal. Bak tawakal. Bunyi. Baik. Kita masuk bab tawakal ketujuh. Sifat mahmudah yang ketujuh iaitu tawakal. Baik. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu percaya dengan Allah Ta'ala, dengan yakin bahawasanya qadanya lulus ia. Kita percaya dengan Allah Ta'ala, kita yakin bahawasanya qada, ketentuan Allah, lulus ia terjadi. Qada Allah Ta'ala tu terjadi. Tak? Dia yakin Tuhan. Orang tawakal ni orang yang yakin Tuhan, percaya Tuhan. Gapo Tuhan nak kat jadi. Nah. Tu sebab tu orang tawakal ni dia usaha dengan perbuatan dia, dan hati dia bertawakal. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, jawarihuka ta'mal wa qulubuka tatawakkal. Jawarih, anggota badan buat kerja, cari rezeki. Kalau contoh ni sebuah rezeki nah, orang kerja cari rezeki, meeting, pergi jumpa klien, buat promosi, buat marketing. Tu kerja. Tapi hati kita tawakal. Tu aplikasi dia kan. Watak aslinya anggota tawakal, hati duk melilang. Nah, anggota senyap tahu kerja gapo. Hati nak gotu nak godi. Tuhan tak ui dah kat aku kali. Nak ui gua ana muka anggota duk saja. Nah.
Jadi kita kena buat kerja dengan anggota kita ni, mikir. Tak, tangan kita, kaki kita, anggota badan kita ni buat kerja, hati kita serah Tuhan. Rezeki kita banyak mana. Kalau budak-budak nak periksa kak, tak, kena baca. Baca muzakarah, tulis nota ngapa. Buat latihan pergi kelas tambah, kelas malam, kelas tengah malam, kelas pagi, ikutlah. Asal ada kelas pergi. Tapi hati kita ni kita serah ke Allah. Percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya semua yang ketetapan Allah ni pasti terjadi. Tu tawakal. Lagi pula dia yakin dan percaya bahawa semuanya itu ketetapan tu dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dah. Dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya. Lagi pula orang yang bertawakal ni dia berusaha dari benda yang memang dia kena usaha. Apa dia benda yang dia kena usaha tu? Tak dapat tiada daripadanya dia pada barang tu. Daripada makanan dan minuman dan pakaian. Makan, minum, pakaian ni barang kena usaha cari. Tak nak pakai baju merah, kena pergi cari baju, pergi beli baju warna merah. Nak pakai baju hijau, biru, kuning ikutlah. Tak. Kena usaha dari sudut makanan, minuman dan juga pakaian. Tu orang tawakal. Tak. Kalau tu saja nunggu, tu bukan tawakal. Nah. Tu malah. Tu saja tu malah. Nah. Ahli sufi ni lain. Yang kita kata ahli sufi ni malah tak kerja. Kerja dia dah tu zikir tu. Bagi kita tak sih, tu saja tu nunggu. Tak ada. Ada rezeki hamba. Lumayan tak ada rezeki 5 tahun dah. Lumayan nunggu petang-petang, nunggu malam, nunggu siang, nunggu duk kedai kopi habis 2 ya, lama-lama kak buta. Tak ada beti. Waktu kak kata, hamba tawakal 5 tahun dah, 5 tawakal. Kayak gitu. Nah. Ahli sufi nampak tak kerja dia tapi kak bagaimana buat. Nah. Makan minum cukup, anak bini cukup makan. Nah. Tu guru pondok ni, tu guru pondok. Tak kerja luar dah. Tak ada gaji, budak bagi ngaji, tak bayar. Tak bayar. Mengajar luar budak. Mengajar dalam pondok saja. Maknanya tak ada kemasukan lah. Secara zahir kita kata tak. Tapi kat bin nipak. Contoh ni, contoh tu sungguh ada tak guru. Kita duk mikir. Dia bin nipak. Anak dia ada seorang masuk pondok modern. Masya-Allah. Kita ni seorang pun tak cukup sama, duk tengah sama. Bila gaji 2 minggu nak gaji tu duk ngira dah. Bak gaji tu sepatutnya gaji sebulan tak. 2 minggu ya dah. Dah tahan 2 minggu je. Tak guru tapi kat makan sedap sama. Kambing boleh bagi kepala. Bagi kepala, bagi ui ni, bagi sedap. Bagi lo ni suruh bagi kaki pula, kawaret. Kaki kambing pula. Cukuplah kau kereta ada. Kita tu bayar tak habis lagi kereta kita. Nah, tak habis bayar lagi. Bila-bila tak habis bayar pun dia fikir dah nak beli kereta baru pula. Dia beli cash. Orang bui kadang-kadang. Masya-Allah. Tu beza nilai tawakal. Nak tawakal. Orang tawakal ni serah kepada Allah. Tawakal, percaya bulat. Allah Ta'ala nak kata jadi. Tu tawakal. Kalau Allah Ta'ala kata tak jadi, tak jadi.
dan memelihara diri daripada seteru. Begitu juga ada musuh nak bunuh kita, kena jaga, jangan duk mai pakai gigi tubik kepada gitu nak tembak demo, tak boleh. Dia kali-kali kita ada musuh yang nak buatkan kita kena menjaga dirilah. Seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi salatu wassalam. Kena buat begitu dah. Lepas tu Nabi SAW bila mana ada sahabat, dia tertampak utah dia. Tertampak utah. Nabi tanya, apa mu tertampak? Oh, hamba tawakal Rasulullah. Sedap. Lebih orang Nabi ni. Nabi kata mu tampak dulu. Lepas tu baru tawakal. Supaya kita naik motor lah. Tak? Berhenti beli kedai. Tak mampu motor. Tinggal lagu tu. Masuk ambil nak beli air je. Tubik-tubik tak ada motor. Orang kata mana kena curi. Hamba tawakal tinggi. Pakai tinggal. Tak? Bukan tawakal lagu tu. Tawakal ni kita usaha dah sikit. Tak? Nak jaga musuh. Nak jaga diri daripada musuh. Jaga barang daripada orang ambil. Tu kalau kena hudud tu, dakwa atas hudud tu tak lekat tu. Tak lekat tu. Apa? Cuar. Orang tak securi jadi nak curi. Tak. Kawin tu duduk atas motor seokor betul-betul. Ada peluang ni. Pun perih ni. Gia apa tu ni. Gia pada lagi gia satu. Akan muda perih. Boleh motor free dia kata malam ni. Ramai ada berlaku gitu. Ramai. Kalau tu ingat tu nak buat mana dak. Tapi ayatnya usaha dulu. Ni pisau tinggal. Kalau duk mesti le motor jumpa mula. Boleh tahu dah. Siapa-siapa. Cuma dia malas. Kalau kita biti banyak sikit bayar dia. Dia raya. Suka itu ada saing ilang motor. Dia beli motor Yamaha Crew. Ada model sini tak ada dah. Yamaha Crew CRUX Crew. Dia pakai semetah lepas tu kak. Mau curi demo. Cari terjumpa gitu. Esok tu ada seorang saing dia. Ahli rumah, serumah. Telefon ada motor ni. Buat tabing. Dia duduk situ dia. Dia takut tu yang kecil. Alu. Buat atas motor. Cepat dia magi. Akak geng. Kita pun pergi tu. Tak ada dah motor. Bagaimana? Dia pindah masuk bank lain. Depan mata dia ni motor saya ni. Suka dah. Tapi muka arak. Ada takut juga dah. Takut ada pisah ke apa ke. Jadi depan mata. Ilai pula. Tak jumpa. Dia kalau kira polis tak apa nah. Polis ni dia ada mata-mata banyak. Dia mesti mata-mata dia banyak. Spy dia. Atas dia nak. Kalau dia nak dia ambil. Tapi dia pego nama ni. Dia pego. Mudah nak buat apa dia pego. Lepas tu kalau dia ni buat kerja curi ke apa, buat repot saja. Formaliti. Baik. Berkata Qadhi Iyad, ini mazhab ialah pilihnya At-Tabari dan kebanyakan fuqaha. Intaha. Ni kata tawakal ni kan kalau nak makan nak minum usaha. Kalau berhadapan dengan musuh kena jaga diri. Tu inilah yang dipilih oleh sekalian fuqaha. Kebanyakan fuqaha. Dan bahawasanya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji. Tawakal tu barang yang dipuji. Yang sebab, yang menjadi sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia dengan tawakal.
Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala suka orang yang bertawakal, serah percaya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ya Allah akan sekalian yang tawakal. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh, syarat suruh. Terkadang wajib dan terkadang sunat. Kadang-kadang wajib tawakal. ada situasi sunat. Kerana firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya dan atas Allah Ta'ala jua, maka tawakal oleh kamu jika ada kamu beriman. Dan firman-Nya, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan atas Allah Ta'ala jua, maka hendaklah tawakal sekalian yang tawakal. Ini tiada atas yang lain daripada ni. Batu ulama, setengah ulama dia bagi tawakal ni. Dia ada tawakal level rendah. Lagu mana tawakal level rendah? Supaya kita wakil kat orang akad nikah. Kita remai tak bang akad nikah. Pagi tu, lagu mana pengantin remai tak bang tak kata menikah. Tak menikah esok nikah dengan orang lain bukan dia. Kena menikah kau. Tak bang ni. Oh okey kau saya. Okey kau saya. Saya kata kan, beres kau boleh jadi wakil demo. Kita ni wakil ke dia, bodoh tadi pun semua. Demo wakil tu bukan pengantin demo. Takutnya dia kata aku terima nikahnya. Demo tu tak wakil je. Bukan bini demo tu. Bakal bini kahwin tu. Nama kan ambil demo. Bila-bila wakil, duduk besar semua. Setengah je tak pula. Ingat lah. Hati duk gelisah semua tak? Tidak serah dah ke? Tak. Serah dah urusan dia. Wakil dah dia. Tapi kat hati duk lepas semua. Wallahi nak tengok. Demai kedok ni. Pergi sendirilah. Suruh Allah pula. Takut-takut. Salah ambil dia. Kena lipat ke wakil tu ke dia kan. Bini kita ni nak jadi bini kita dah ni. Wallahi pula. Hati kita tu walaupun kita kata serah dah, tak. Tapi level serah dia tu tak berapa tak serah mana. Tu level paling rendah tu. Tawakal paling rendah. Tawakal kedua, level kedua tinggi sikit. Tawakal seorang bayi. Bayi lah, baby. Dia serah urusan dia kepada mak ayah dia. Serah ke mak ayah dia. Dia berak, nak suruh rasa berak. Jerit. Nak kali kira mak ayah tengok. Berak kat basuh lah. Tapi jerit dulu. Lepas tu lepas basuh berak, lepas berak ni lapar. Jerit pula. Minta susu pula. Padahal benda tu ayah dia tahu dah. Nak lepas basuh berak beri susu. Tapi katnya berjerit. Nak go tu jerit, nak go ni jerit. Ada juga gaya dia. Walaupun kali kira dia buat setara mana pun, kalau ayah dia tak beri, tak jadi. Dia berjerit-jerit. Mak ayah dia buat tak tahu. Tak boleh minum susu dia. Tahu dah. Jadi serah tawakal dia tu, dia serah ke mak ayah dia, tapi ada gigi dia. Duk jerit, go tu go ni. Tu. Tawakal seorang bayi. Peringkat tawakal paling tinggi sekali iaitu tawakal seorang mayat, jenazah. Ni nak sungguh dia sungguh. Kau hidup. Orang hidup nak tanam bila? Dia tak boleh masak orang hidup tu. Royak. Tanam cepat-cepatlah. Tak boleh royak. Orang hidup buat putus saya kata tunggu anak esok. Esok dia kata lambat ni. Tapi dia serah dah kau hidup, tak ada buat apa. Esok dia nak main azam mana? Rumah kau sejik. Dia kata, sejik rumah tak. Rumah kecil tak muat. Ramai orang. Sejik ramai orang. Bicak-bicak. Buat rumah.
Hmm. Tak kena semua, nah. Ni kaduk dia tak kena semua, tapi dia mayat, dia suruh bulat-bulat kau orang hidup. Nak tanya kubur mana? Orang hidup juga tentu. Tak. Nak tanya mana kubur tu? Sebelah mak kau, sebelah pot darah ujung sana kau, di mana? Suruh kau orang hidup bulat-bulat. Dia suruh. Tu tawakal seorang jenazah. Jadi waktu paling tinggi sekali tu, waktu hakikat tawakal kita nak biar hati kita ni gantung harap sungguh pada Allah Taala. Tak, kita nak minta kerja, pergi temuruga, buat yang terbaik. Patut lagu mana ni Allah Taala bui ke tak bui, serah dia. Kalau jadi, tak jadi tak jadi. Tak main dah kebo-kebo ni. Kebo dia Allah Taala tu, kebo dia percaya Tuhan. Ada seorang sains ni dia master azhar. Tapi bila mana nak masuk kerja, dia bunyi orang nak ngejah-ngejah dia tak sih. Dia tak sih. Masya-Allah kan. Orang nak ngejah dia masuk mengajar di dekat universiti lah. Dia takut bila mana dia pergi situ, dia menafikan hak orang lain. Mula-mula tu pakai tak temuruga, pakai masuk tu. Itu ada dulu lagi. Lepas tu panggil temuruga, kalau kali kedua tu panggil temuruga. Pergi temuruga boleh. Tapi dia tahu ada orang ngajah dia. Ada orang selit nama dia ni. Biar naik cepat temuruga, biar lalu. Dia tak say kok. Lah kali, tolak. Tu. Ni level Maulana ni. Level Maulana. Orang lain cari kebo nak ngajah. Dia orang tulus ngajah, tak say dia. Dia nak, kalau nak ikut seperti mana orang meramal. Tak say orang ngajah. Bunyi orang ngajah tak diri. Tak kira beri, tak say lagi. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, kelebihan tawakal. Dan memadakan akan Allah Taala akan orang yang tawakal. Orang tawakal ni dia padan dengan Allah dah. Segala pergantungan dia hanya kepada Allah, hati dia tenang. Dah. Dia tawakal, dia gantung kepada Allah. Zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, tidak mati. Kalau main kebo, telefon. Pergi jumpa. Jadi tu. Main jadi. Ngalah kali tak jadi kok. Dah dekat tu kau orang apa. Kalau ambil siapa pekat membuat zalim kau orang bahaya tu. Tak. Jadi pegawai sebab apa? Kebo. Calon-calon lain lebih kompeten. Betul ni. Tapi kalau betul dia ni layak dah. Pada dah bisa. Lepas tu betul dia kenal pula. Tu tak apa. Jangan siapa buat zalim kau orang lah. Kerana firman-Nya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa menyerahkan akan segala pekerjaannya kepada Allah Taala, maka Allah Taala memadakan akan dia, akan cukup keperluan dia. Artinya menolak daripadanya akan barang yang menyusahkan akan dia. Taala cukup, dia Taala akan tolak perkara-perkara yang menyusahkan kita. Allah, tu orang tawakal tu. Ulama tasawuf bila mana sebut bab tawakal, dia kata kita ni kena tawakal supaya guru, kena belajar dengan guru. Guru
Tubik pagi-pagi cari rezeki dalam keadaan lapar, balik kenyang. Tak ada payslip buru tu. Tak ada selik haji ke apa, tapi kat klik kenyang. Tubik pagi balik petang kenyang. Tubik pagi balik petang kenyang. Allah Ta'ala jamin rezeki. Wa dhamantu laka rizqaka fala taqlaq. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Ta'ala kata, aku jamin rezekimu, mu jangan duk bimbang. Kita ni Allah Ta'ala jamin tu, kita duk bimbang. Rezeki Allah Ta'ala jamin tu, kita duk kalu. Tu. Nah. Ijtihaduka fima dhumina fima ijtihaduka fima dhumina lak wa taksiruka fima tuliba mink dalilun ala iktisari basirati mink. Itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam matan hikam dia kata apa? Mu ni duk bersungguh pada barang yang aku duk jamin dah. Rezeki ni Tuhan jamin, tapi kamu duk bersungguh, duk cari bersungguh tu gak. Tapi kamu cuba terhadap perkara yang diminta. Apa dia yang diminta? Ibadat. Tuhan minta kita buat ibadat, tapi kat waktu cuba taksir. Tak bersungguh mana. Buat orang duk minta buat, dia tak bersungguh. Buat orang jamin dah, dia duk bersungguh bagi buat jamin dah. Dalilun ala iktisari basirati mink. Itu menunjukkan kepada cuai penglihatan atau pecuainya mata hati dia. Tu mata hati dia ni tak nampak tu tak nampak dunia. Dan firman-Nya alaihissallahu bikafin abdah, artinya adakah tiada Allah Ta'ala memadakan akan hamba-Nya, bahkan menolak ia ya Allah daripada hamba-Nya akan kejahatan. Sudah pasti bala. Jawab dia bala, sudah pasti Allah lah yang memadakan akan hamba-Nya. Padahal dah tawakal serah ke dia. Urusan kita ni banyak kadang-kadang dah. Banyak urusan kita ni. Tak dari sudut rezekinya, dari sudut anaknya kadang-kadang ni. Anak kita ni jadi kau anak. Susah sikit lagi kursi kita. Kita buat yang terbaik, serah kepada Allah Ta'ala. Kita ni barang yang kita boleh ubah, kita ubah. Barang kita boleh baiki, kita baiki. Tapi barang yang bukan dalam kawalan kita, tak sudah using tak. Batu orang ni kena nyakit anxiety ke apa semua. Kadang-kadang dia dah using barang buat bukan dalam kawalan dia. Bukan dalam kawalan dia, kawalan orang lain, ataupun dia boleh kawal benda tu. Buat mesyuarat boleh mari ke tak. Dah using mungkin tak mari, mungkin tak mari. Contoh bukan kawalan kita, benda dalam kawalan kita ke apa? Telefon, ambil telefon. Mari ke tak? Tanya. Duk mana? Mari lalu. Tu mudah ya. Tak WhatsApp tanya, duk mana tu? Mari lalu. Bagi dalam kawalan kita tu kan. Ni duk main dengung, mari ke tak, mari ke tak. Mungkin tak jadi mesyuarat ini. Contoh Jadi jangan duk using barang buat bukan dalam kawalan kita. Kita fokus kerja kita, fokus terhadap apa yang kita boleh kawal. Tenang. Habis itu ilaqah dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu tiga. Ada tiga Allah SWT ala wa'alam wa ilmu atam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.